Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? 10.30 sudah. Dah 10.30. Lama tak tengok kita buat live dia yang tak tengok. Tak lalu lah kot. Kan? Alhamdulillah. Apa khabar semua orang? Apa khabar? Boleh dengar saya dengan clear tak? Okay, clear. Okay, Alhamdulillah. Allah bagi izin untuk kita jumpa malam ni. Thank you so much guys. Tap screen. Tap untuk kita dapat 1000 like terlebih dahulu. Dan kita akan start Q&A lah. Okay, alright. Kita start Q&A, sembang-sembang. Kan, saya baru habis kelas. Pada 7.45 sampai pukul 10 malam tadi. Jadi ambil masa sikit, minum air dan sebagainya. Dan kita buat live sebelum kita tidur. Royal Astana Bangi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sibuk duduk masjid. Bisnes Apam balik boleh guide ke Sobat Gurun? Ada lagi ke Sobat Gurun kita? Boleh tulis soalan kat bawah saya akan ambil soalan start bila kita dah dapat 1000 like, boleh. Yang anda yang live ni boleh tap screen lah kan? Tap screen kan? Tap screen dan saya ambil soalan-soalan, insya-Allah malam ni boleh bantu sedikit sebanyak. Mana yang boleh bantu tu insya-Allah lah. Kan? Adalah kebaikan tu. Allah bagilah kebaikan tu. Allah yang bagi. Jangan risau. Kita buat terbaik dalam hidup kita. We give our very best kan. The best of the best. Kan? Lepas tu Allah bagilah. Allah tak bagi, tak apalah. Nanti Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Sebenarnya kan, kadang kita over stress kan. Kita ingat rezeki tu hanya dengan sales kan. Kita ingat rezeki ni sale je. Rezeki kan. Jadi kita pun stres lah. Tapi kita buat terbaik. Kita dah buat the best of the best kan. The best of the best. Allah bagi takat tu lah. Alhamdulillah. Kan. Tapi kita cuba lagi. Kita usaha lagi. Sebab Allah kata apa dalam surah Al-Insyirah. Allah kata apa, di sebalik kesusahan ada kemudahan. Sebalik kesusahan ada kemudahan. Sebalik kemudahan ada kemudahan. 2 kali Allah ulang tu. 2 kali. Kalau kita cakap dengan orang, kita ulang 2 kali, maksudnya betul-betul lah tu kita nak cakap kan. Alright. Tuan tengok macam banyak angin dalam badan je. Mana kau tahu? Mana Kamal tahu? Kamal boleh menilik ke? Sambung semula live. Okay, tak salah. Okay saja. Sebab saya duduk di ada masa sikit ni kan. Dah cukup 1000. Okey, cantik. Jom kita mula kita punya Q&A. Letak je Q&A kat bawah. Saya baca. InsyaAllah. Bismillah. Fauzan, saya ada soalan. Macam mana nak kenal pasti business model yang perlu apply? Apa perkara perlu diambil kira untuk tahu business model? Macam ni lah tuan.
I don't know your current status macam mana. Tapi kalau tuan baru start up, tak payah fikir business model lah tuan. Cari fikir duit lah dulu. Kalau dah dapat duit tu, dengan tiba-tiba kita akan jumpa business model kita. Lain lah kalau kita dah berada dekat growth stage. Then kita soalan tu might be different lah kan. Tapi basically kalau you baru start up, fikir anything that can make money. Full stop. Jiwa bisnes bakat atau boleh dipupuk? Khairul Faris, boleh dipupuk. Jawapan dia. Tuan tengok. Okay. Tulis tu boleh sabar boleh sabar Sabar. Tulis komen soalan, sabar. Saya pergi satu-satu. Banyak pula soalan ni tiba-tiba ni. Baru sampai rumah 1K. Alhamdulillah, Allah bagi tuan. Selamat. Sampai segamat. Saya selalu tengok tuan di Facebook bagi kata semangat. Alhamdulillah, Miss Maisara. Kalau orang buat live, berapa lama dia kena live? Anyway, esok saya nak bagi tahu satu perkara tau. Esok saya thank you bagi topi. Esok saya akan buat podcast bersama dengan Alif Syukri. Esok petang. So bakal disiarkan I believe next week. Korang nak tanya soalan apa kepada Datuk Alif? Cuba bagi tahu sikit. Assalamualaikum. Macam mana tuan facing kalau down, masalah datang bertubi-tubi sampai rasa lemah? Jangan rasa lemah. Sebab Allah menjanjikan kita kecukupan dan kekayaan. Yang menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan adalah setan. Itu Allah tulis dalam Al-Quran. Jadi kalau rasa susah, miskin, tak cukup satu, tak cukup ini kan, itu semua setan yang takut-takutkan kita. Jangan dengar setan tu. Kita nak buat apa-apa, kita buat. Bismillah. Jalan. Berapakah umur tuan semasa capai 100K pertama? Tak ingat lah tuan. Tapi 20 lebih lah. Maybe 20 lebih. Saya tak ingat. Tapi saya ingat that moment saya buka account, saya ada 100,000 lebih bersih dalam account. Umur saya tak ingat. Tapi masa umur 20-an lah. 20-an. Exact umur saya tak ingat. Saya memang dulu saya pegang yalah, saya belajar dengan cikgu-cikgu, baca buku You Need to Be Millionaire Before 25. Bila saya buat tak dapat pun 25. Tapi Alhamdulillah dapat. Cuma buat apa nak kalut kan. Kita buat lah ikut pace kita. Nak jadi jutawan ni, saya percaya satu je. Setiap orang Allah dah takdir rezeki dia. Tugas kita kan, buat je. Buat macam orang gila. Itu je. Buat segila-gilanya. Capai tak capai tu cerita nombor 2. Kan tak capai, frustrated is normal. Relax. We do and adjust. Seperti mana dalam surah Al-Insyirah, Allah kata apa? Selesai je kau buat satu pekerjaan, bersungguh-sungguhlah buat pekerjaan yang lain. Sungguh-sungguh. Jangan risau. Allah bagi cukup, Allah bagi kaya. Allah bagi cukup, Allah bagi kaya. Saya pesan kepada anda ni, saya pesan kepada diri sendiri. Allah bagi cukup, Allah bagi kaya. Yakinlah Allah bagi cukup, Allah bagi kaya. Yakinlah benda tu, insyaAllah. Ni Zain Allah HG Hiking. Okay, Waalaikumsalam. Kadang rasa ragu-ragu tengok keadaan bisnes sekarang. Tak payah ragu-ragu, Maisara. Ragu-ragu tu setan saja. Kalau ragu-ragu ni sebab apa? Sebab dia sedang menakutkan kita dengan benda yang uncertainty. Kan? Esok belum tentu milik kita. Alright? Yang paling jauh dengan kita adalah masa lampau. Masa yang telah berlalu itu paling jauh. Tak mungkin kita jumpa. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bukan hari esok yang paling dekat tau. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi kenapa kita nak risau hari esok? Risaukan kematian yang akan datang. Ramai orang dia risau hari esok, tapi dia tak risaukan kematian dia. Dia tak risaukan amalan dia. Meniaga risau. Apa nak jadi? Apa akan bakal berlaku kepada Malaysia apabila Donald Trump begini? Itu belum tentu lagi sampai pada kita efek dia. Tapi yang pasti yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi niaga, kalau meniaga just untuk dapat duit, rugi. Niaga untuk dapat pahala sebagai ini adalah gudang ataupun ladang amal kita. Subhanallah, dunia akhirat.
Okay, alright. Waalaikumsalam Afiza. Waalaikumsalam. Apa tu? Kalau baru nak start business, macam mana nak tahu company? Okay, soalan business boleh tulis kat bawah. I'll go through your question. Jangan risau. Anyway, siapa yang live dengan saya ni, siapa yang datang kita punya Grow Business Lebih Laju, boleh komen tak? Yang datang Grow Business Lebih Laju. Kalau baru start business, macam mana nak tahu company dah ada untuk tambah staff? Ini soalan tadi. Izzati datang training tadi ke tak? Izzati datang training ke tak, Izzati? Panggil Dr. Hakim. Tak rehat lagi. Tadi habis training tadi, saya ada kelas untuk saya punya DBA. 7.45 kelas sampai pukul 10 malam. Balik tadi, balik sampai rumah, mandi, solat, masuk kelas, pam sampai pukul 10 malam kelas. Lepas tu ambil air sikit, live. Siapa yang datang training tadi, cuba kongsikan apa yang anda belajar untuk sesi hari ini. Izzati, soalan Izzati ni. Soalan Izzati yang datang, saya dah jawab tadi. Izzati cuba ingat apa saya jawab. Cuba Izzati ingat apa saya jawab. Kau ingat ke tak, Izzati? Saya dah jawab soalan ni. Saya ingat saya jawab. Kalau datang mesti boleh jawab. Bila nak ambil, mestilah saya dah jawab. Hafiza hantar staff je. Apa? Ni bukan training staff. Tadi bukan training staff. Tadi Grow Business Lebih Laju untuk founder. Aku kena tukar nama Grow Business Lebih Laju ni. Aku kena Grow Founder Lebih Laju. Kat bawah, bukan untuk staff. Tu dia. Oh, Biza. Okay, baik. Sakit. Okay, baik. Saya doakan semoga Allah bagi kesihatan, dipermudahkan urusan, insya-Allah. Allah bagi sihat secepat mungkin. Amin. Sembuh segala penyakit yang nak datang tak jadi datang. Segala bala nak datang tak jadi datang, insya-Allah. Okay. Iyalah tu kayu manis. Allah, lutut tulang rawan pecah tisu koyak. Target klien T20. Mantap. Bagus. Itu yang saya nak. Izzati, ingat Izzati. Aku tak puas hati lagi Izzati ni. Izzati, apa yang saya cakap? Baru start business nak tahu company dah ready untuk ada staff, tambah staff. Bila ready? Bila ada duit. Saya dah cakap tadi kan. Bila company nak tambah staff, bila ada duit. Sekarang ni nak sara diri sendiri pun tak boleh ni. Betul tak? Nak sara diri sendiri pun tak boleh. Bila nak sara diri sendiri pun tak boleh, macam mana nak sara staff? Kan? So buat sampai level kita dah ada duit. So staff pertama yang kita kena hire adalah staff yang buat kerja repetitive work. Contohnya apa? Staff sale. Staff sale is repetitive work. So hire staff sale. Sebab sale kan orang tanya apa khabar, jawab kau baik, harga berapa, RM5. Benda sama, repetitif. Hire orang sale. So gaji minimum berapa? RM2,000. Kita pun RM2,000. Saya punya gaji pun tak sampai RM2,000. Tak mampu lah tu maksudnya. Okay, alright. Kalau sebab tu guna 3 rules yang saya bagi tahu. Panas lah duduk sini. Kena buka aircon ni. Rules saya bagi tahu apa? Bawa masuk duit. Dengan duit ada, bawa masuk orang yang bagus dalam syarikat. Make sure dia orang kerjasama. That's it. Okay, alright. Okay, kita tengok. Dah, boleh Izzati. Dah jawab dah. Assalamualaikum. Tuan nak tanya macam mana kalau lewat dapat payment dari tender? Kalau you buat business guna tender,
The problem nombor satu adalah bukan isu lewat dengan tender. Isunya adalah margin keuntungan Unipace. Bila margin keuntungan Unipace, you tak boleh nak rolling. Margin you pendek pula. Margin tu sikit. Jadi bila tender lewat, kalau margin tu besar, tender lewat pun sekali dapat shock. Tapi kalau dah lah margin sikit, lewat pula bayar. Tu yang jadi kita jam. So, kalau macam tu, what you should do, you need to, kalau margin tu kecil, you kena cari volume. You kena mine volume. You kena dapat banyak. So, nak dapat banyak, macam mana duit tak ada kan? Kat sini lah kena main game 4 ni. Satu, kita buat duit dengan sales. Nombor 2, kita buat duit. Kita buat masuk duit untuk rolling kan. Sebab kita tak cukup duit, tapi kita tahu tender tu akan dapat duit. So, kita boleh main dengan bank loan. Alright. Kita boleh ambil geran-geran yang available. Dan juga kita boleh dapatkan investor. Invest, ada orang dia mungkin ada duit, jadi dia invest dengan kita, lepas tu dia dapat certain percentage daripada that project ke apa ke kan. So boleh buat macam tu. Jangan relax je, kita yang kalut. Tulis soalan kat bawah, tunggu saya tengok tau. Tuan ulang siar, kenapa MLM kurang bagus? MLM, mana saya cakap kurang bagus? MLM sangat bagus. MLM, saya bagi tahu sekali lagi, saya ulang, MLM sangat bagus. Cuma MLM yang bagaimana yang sangat bagus tu? MLM yang fokus menjual produk, bukan menjual plan. MLM yang fokus jual plan, biasanya cepat kaya, cepat juga jatuh miskin. MLM yang jual produk, dia lambat kaya tapi dia sustain dan dia lama-lama jadi kaya. Okay? Boleh, casual. Minum air sedap. Oh, air ni memang sedap. Air ni air kosong, saya tambah dengan apple cider vinegar. Cuka apple. Mantap. Tuan, saya dah join, agak-agak nak start mana dulu untuk bisnes F&B sebab saya buat bisnes dengan family. Kalau dah join bisnes, you nak start mana dulu? You start, kalau F&B, you start buat killer menu. Okay? Cikgu Sheila, Alhamdulillah, Allah bagi terbaik. Cikgu tak live ke malam ni? Biasa Cikgu Sheila live. Salam Tuan Zamira. Okay, ubatnya sale. Okay, rezeki tak selamat. Alhamdulillah. Farida, Waalaikumsalam. Okay, lebih clear sekarang. Terima kasih. Tuan, dah balik Kelantan ke? Belum lagi Haji. Belum lagi Haji. Duduk di Kota Damansara. Esok saya insyaAllah akan podcast buat saja dengan Alif Syukri, Datuk Alif Syukri. Esok pukul 3 petang. Ada soalan tentang untuk tanya Alif Syukri pedas sikit? Boleh, tak masalah. Saya ajukan kepada Alif Syukri nanti. Apa yang anda nak tahu? Apa secret dia? Nanti saya akan bocorkan rahsia Alif Syukri dapat jadi jutawan, dapat sale luar biasa. Berapa sales dia dekat TikTok? Kita cari, kita korek esok. Jika staff sale replace guna kuasa AI saja, okey ke? IMS Matt, tak. Kuasa AI untuk replace conversation, tapi still you need to make call dan sebagainya tu. Ya, Tuan Syafiq ada tunjuk untuk buat call dengan AI dan sebagainya, tapi better kita guna manusia lagi instead of AI. Tapi untuk chat, no problem, boleh guna AI. Salam. Bila ada physical seminar? Baru habis Loy, baru habis tadi. MLM ada networking, betul Haji Sama, betul. Oh, baru habis Cikgu Sheila mantap. Bawa tu Ali Syukri masuk kelas. Dah mula dapat untuk live TikTok, okay? Alright. Live ke esok pukul berapa, Bear? Oh, tak. Dengan Datuk Ali Syukri kita tak buat live, kita buat recording. Kita recording. Tapi tengoklah kalau saya live TikTok ke kan, boleh juga live TikTok. Tuan, boleh ke guna kad kredit bayar kad syarikat kita sendiri untuk dapatkan duit? Boleh. Tak ada masalah. Bank dia tak bagilah. Bank dia akan cakap ini kegunaan untuk personal, ini kalau guna untuk company dia boleh buat corporate card. Okay. Tapi kita nak point mah, buat ads apa semua tu kan, kita nak points kan. Jangan main. Kalau anda buat ads besar, anda guna credit card, choose credit card yang boleh bagi point yang banyak. Nanti boleh beli macam-macam.
Saya nak tunjuk kad saya pun tak boleh. Tak payah tunjuk kad kan. Nanti anda kaji kad sendiri Kad yang paling padu kalau Maybank adalah World Islam, kalau Islam ialah World Bank, Maybank World Elite dia panggil. If I'm not mistaken, Maybank World Elite. Dia punya point is like crazy. Alhamdulillah. Saya pun guna kad tu boleh beli macam-macam tanpa keluarkan duit. Okay. Haji Sama. Nama saya bukan Fadli, nama saya Fahdi Ji. Nama saya Fahdi Ji, bukan Fadli. Tuan Fadi, saya Noriza dari Banting, meniaga kedai runcit. Menghadapi masalah SIM menurun sangat kritikal. Pernahkah tuan bantu untuk kedai runcit macam saya? RM Mart Shop. Pernah datang ke training saya tak? Ke tadi datang juga? Tadi datang tak? Hari tu kena warning dapat surat dengan bank kuning sebab bayar ads. Oh, datang. Okey, macam ni. Kenapa tak tanya soalan tadi? Alamak. Tanya juga dalam Zoom. Dalam TikTok ni. Takut lah tu. Angkat tangan. Ada. Kita memang ada student yang ada kedai minimarket. Ada student macam-macam dekat Fun Event ni. Alhamdulillah. Orang yang berani dia, anda tahulah. Orang yang berani buat keputusan ni. Ni yang tak berani buat keputusan ni, dia tak nak belajar. Dia cukup lah belajar sehari. Boleh lah tu kot. Cukup lah tu. Lepas tu balik masih pening. Balik masih pening. Alamak. Kan? Saya bagi satu tips kalau kedai minimarket, kita buat loss ladder. Tak cukup tuan, saya akan datang kembali. Boleh, insyaAllah. Bayar sikit-sikit lah. Bayar sikit-sikit. Janganlah bayar sedebuk, bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit tu maksudnya masuk apa dia panggil? Installment lah. Bayar installment kan. Okay. Jadi Ji, nama saya Fahdi Ji, bukan Fadli Ji. Fahdi, F-A-H-D-I Ji. Tapi anyway, terima kasih Ji sebab datang Ji. Okay, so apa yang Cik Puan boleh buat R-Mart Shop, dia ada satu konsep dia panggil loss ladder. Loss ladder ni macam ni. Pernah tengok tak Maidin? Maidin kan, contoh Maidin kan, dia buat promosi harga ayam 1 kilo murah gila. Murah tu sampai level murah di pasaran, dia rugi dengan ayam. Dia rugi dengan ayam tu. Macam tak logik lah kau jual ayam tu. Kau dapat supplier pun harga sekian-sekian, kau jual tu murah daripada pasaran atau break even. Sebab dia bukan nak untung dengan ayam tu, tapi dia nak tu sebagai loss ladder, tarik orang datang nak beli ayam. So bila orang tu nak datang nak beli ayam, Maidin sediakan troli. Troli dia bukan kecil tau. Troli Maidin ni bapak besar punya. Jadi bayangkan kita tolak troli, letak satu barang. Kita pun akan rasa macam something missing somewhere. Jadi kita pun ambil. So barang lain tu harga dia mahal. Faham? So dia buat profit dengan barang lain, bukan dari ayam. So kalau Cik Puan ada kedai tu, minimarket tu, buat satu loss ladder yang semua orang nak. Lepas tu buat marketing kau punya dalam 5 ke 10 km radius. 5 km lah, tengok your area. Buat marketing within 5 km radius. Kan? Buat banting, buat banner kan. Jadi bila orang tengok, contohlah ayam 1 kilo 50 sen. Contoh. Ni saya bagi contoh kan. Ayam 1 kilo 50 sen. Oh, bising tak 1 5 km punya radius kedai tu je ayam 50 sen. Dia datang lah. Tapi bila datang beli ayam, letaklah banner, banting, positionkan ayam tu duduk belakang, depan tu kena ada barang-barang lain kan. So dia ambil lah barang lain pula. Boleh kedok, kedok. Soalan seterusnya. Panas lah, tak boleh lah. Sekejap. Jom. Sekejap. Tak boleh, panas. I need to buka aircon, tak boleh.
Aris Yusof, terima kasih Tuan Fadil. Habis nama aku Fadil lah. Fadli lah malam ni. Apa-apa lah. Apa-apalah korang. Saya dah cakap nama saya Fahdi. Kejap Fadhi. Tu pula RM Shop. Fadhi pula. Okay lah, apa-apalah. Suka hati korang letak nama aku apa. Ikutlah. Boleh ke 50% dari duit syarikat kita tukar dalam bentuk emas? Boleh, tak masalah. Tapi make sure ada cash flow yang baik dan emas tu boleh dicairkan dengan cepat. Tak masalah. Oh, ni soalan bagus. Assalamualaikum Tuan. Tadi Tuan ada kongsikan duit company letak dalam banyak akaun, tapi Tuan apa tu? Tuan.jp limit. Saya tak faham Tuan. Okay. Saya di TikTok boleh share tips grow business retail. Saya baru nak start, sebelum ni courier sahaja. Banyak Tuan. R-Shop. Dia bukan TikTok je. TikTok. Kau ni ikut sangat ni. Orang semua cakap TikTok. Macam sahabat kita Amirul lah tanya dalam kelas kan, masa grow business kan, semalam dengan hari ni. Amirul kan kata nak buat kat TikTok, platform mana yang bagus. Tapi akhirnya yang the best untuk dia adalah buka buat agent. The best untuk dia adalah buat agent. Bukan fikir pasal platform. Kan? So kadang-kadang kita salah tanya soalan menyebabkan kita dapat jawapan yang salah. Boleh faham? Tu kena belajar. Sebab tu kena belajar. Nak belajar, nak spend untuk belajar, nak spend masa untuk belajar, takut tak boleh result. Lepas tu suka duduk keadaan sekarang. Kan? Tak boleh lah. Do something. Kan? Nak buat sesuatu tu buat sungguh-sungguh. Tak nak buat tak payah buat. Nak buat bisnes buat sungguh-sungguh. Kan? Apa nak jadi pun jadilah. Kejadahnya nak tunggu dah pusing-pusing, duk bengang, duk pusing macam tu kan. Buat je keputusan kan. Terima kasih Haslinda. Sharing semangat-semangat tadi Museum dia, insyaAllah Allah bagi izin. Macam mana dapatkan permit letak banting tepi jalan tu, kuih deraman? Dapat permit, bagi tahu kepada company yang dapat permit ni, pergi majlis daerah sebenarnya. Majlis daerah ke tempat majlis pemandaran ke, dapatlah permit tu. Tapi biasanya orang yang buat printing, kita boleh bagi tahu, you boleh pasang siap tak? Dan kalau pasang siap sekali dengan buat permit berapa? Dia akan charge lah. Okey ke kalau sharing satu kedai sewa 2 orang? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya dulu pun macam tu juga. Masa saya awal-awal berniaga, saya tak cukup duit, saya kongsi office. Okey, sebab kita just nak orang walk in kan. Tapi buat elok-elok lah kan. Satu kedai sharing 2 orang. Awak sebelah sini, saya sebelah sini. Buat satu pintu yang orang boleh tahu ni beza kedai ni. Tak ada masalah. Okey, dekat Utara Mazhara, dekat office Fani Evo pun ada. Saya pernah buat bisnes Neng Sukarti. Boleh masuk kerja balik. Tak ada masalah. Bisnes bukan untuk semua orang. Saya bagi tahu terang. Bisnes bukan untuk semua orang. Bisnes bukan untuk semua orang. Tambah income untuk semua orang. Tapi bisnes bukan semua orang. Sebab tambah income ni siapa-siapa boleh buat. Tapi bisnes ni bukan sekadar fikir income ni. Dia kena fikir pasal orang, fikir pasal management, finance, marketing, macam-macam lagi. Okay? Alright? Dr. Hakim, loss ladder tu tak buang margin kita? Tak, sebab kita akan dapat margin tempat lain. Itu tujuan loss ladder tu untuk tarik orang datang. Itu saja. Tarik orang datang. Okay? Contohlah kalau macam doktor buat servis kan. So, boleh bagi free consultation, lutut ke. That is salah satu cara untuk kita ajar orang kan. Sebab kalau diorang meniaga barang ni, takkanlah nak bagi consultation beli barang kan. Mana boleh, dia kena jual ayam lah, dia kena jual barang. So itu dipanggil loss ladder tu.
Tulis soalan tapi sabar banyak sangat pula soalan. Biasa kalau aku buat live tak ada pula soalan. Payah pula nak tengok. Biasa kalau saya live sendu je kat komen. Tuan Fadi, saya nak target buka semula training center. Apa gerak langkah seterusnya Cikgu Sheila? Boleh, buka, bismillah. Sebelum buka, buat launching. Sebelum buka, buat launching dulu. Pre-launching. 3 orang. Kalau saya buka, okey tak? Tengok orang punya respon. Kalau dia kata okey, that is what we call pre-launching. Kalau pre-launching, kita bagi tahu terus date kita nak buka berapa bulan. And then launching. Guna launching strategy. Referral. Okay. Kalau ada duit 100k minimum nak invest, nak beli emas 99, banyak. Banyak mana? Haji, tak faham Ji. Kalau ada duit 100,000 minimum nak invest untuk beli emas 999, banyak. Banyak mana? Ikut harga semasa lah Ji, emas. Kan? Harga semasa dah emas. Waalaikumsalam Tuan Fadi. Nisa Radzan. Alhamdulillah. Betul, tepat tulis nama saya. Daripada tadi orang duk panggil saya Fadli. Thank you sebut nama betul. Bisa tadika banyak saingan dengan tadika franchise. Any suggestion? Smart Alpha Kids. Bila kita buat ni, tengok orang yang rasa itu pesaing dia, orang tu tak ada ilmu. Dia tak tahu macam mana nak buat. Alpha Kids pernah datang training kita tak? Atau tadi datang? Kita ramai student yang buat sekolah tadika. Kita juga ada sekolah rendah swasta. Kita ada student yang buat sekolah menengah swasta, insyaAllah. Orang yang rasa banyak pesaing ni, sebenarnya dia, pertama sekali dia tak tahu dari sudut how to menang dalam pertarungan persaingan merebut pelanggan. Salah satu yang kita fail adalah kita fail untuk mewujudkan feeling orang terhadap kita punya bisnes. So, anda bayangkan, kalau ramai orang buat, katakanlah banyak orang buka tadika, tapi saya feeling best, saya feeling good dengan this tadika. Jadi dia akan, walaupun banyak, dia tak akan tengok yang lain, dia akan nak pergi tadika ni juga, walaupun tadika tu mahal. Betul tak Smart Alpha Kids? Jadi ceritanya adalah you need to do branding. Guys, dengar betul-betul At one point, peringkat awal, the fasa dalam bisnes, peringkat awal you need to buat direct response marketing untuk you buat sales. Tapi bila you dapat duit, you kena masuk fasa kedua, which is branding. Tapi sebenarnya boleh juga bergerak concurrent, branding, untuk mewujudkan perasaan orang. Betul lah Mira, meriah now malam ni kan. Biasa sendu je kita ni. Nak dapat satu soalan pun susah. Aduh. Boleh Saya pun tak tahu mana satu nak tengok dah ni. Kena ada besar sikit, kena guna iPad ni baru nampak ni. Okay, jom kita tengok lagi. Boleh So, business tadika, you kena build branding. So, macam mana you nak build branding? Macam-macam you boleh buat content dan sebagainya. Satu. Nombor 2 adalah bila you bersaing dengan pesaing. Dengar betul-betul, siapa-siapa yang live dekat sini, saya yakin anda semua ada pesaing, betul tak? Bila anda bersaing dengan pesaing, anda rasa anda bersaing dengan pesaing sebab pesaing semua buat sama dengan anda. Cuba bayangkan anda buat lain daripada orang lain. So, adakah anda akan terkesan dengan orang yang buka bisnes sama anda? Tak. So, that's why saya ambil contoh. Adakah pizza rasa Domino's itu adalah satu pesaing? Dan adakah Domino's rasa pizza itu pesaing? Tak, sebab dia kata market berbeza. Domino's ada USP yang berbeza daripada Pizza Hut. Kalau dia jual pizza as if Pizza Hut, itu namanya pesaing. Right? Tetapi dia ada USP tersendiri. Maksudnya dia ada kelas tersendiri, dia ada target market yang tersendiri. Alright? Itu
Ni saya ambil contoh Zeus dengan Starbucks. Adakah pesaing yang bersaing direct? Tak. Sebab Starbucks dia fokus on lifestyle. Kita beli, duduk, lepak, apa yang barista tu kita tengok tu dia handcrafted kan, dia buat air tu kan. Tapi kalau pergi Zeus, dia lebih kepada grab and go. And tu different thing kan. Kita order, tengok experience kita beli. Minta maaf lah, saya tahu anda boycott Starbucks. Saya pun dah berapa tahun lama dah tak minum Starbucks ni kan. Dulu memang minum Starbucks. Kita nak beli Starbucks, kita kena pergi kedai Starbucks. Kita nak beli Zeus, kita order guna apps. Beza tak? Beza. So that is the USP. Benda yang sama tapi cara berbeza dan USP. So kalau kita rasa kita ada bersaing, always fikir tentang apa? Mencari keunikan. Soalan seterusnya. Macam mana nak letak niat kaya tapi bukan untuk dunia? Macam mana nak letak niat kaya bukan untuk dunia? Sebelum tuan kaya, tuan dah pasang niat bukan untuk dunia. Sebelum tuan kaya. Dia bukan kaya baru tuan mula niat bukan untuk dunia. Sebelum kaya, tuan dah niat bukan untuk dunia. Okay? Assalamualaikum tuan. Kalau niaga tepi jalan boleh grow ke? Boleh, Siti Fah. Siti Fah ingat genting tu, genting yang bilion-bilion tu, bukan pemilik Lim Goh Tong tu bilion. Anak, cucu, keturunan dia semua bilioner tau. Lim Goh Tong tu start jual sayur tau. Tahu tak? Lim Goh Tong datang Malaysia, cakap Melayu pun tak reti. Datang daripada tanah besar Cina, datang ke tanah Melayu. Tak tahu nak buat apa, jual sayur tepi jalan. Lalu dekat bukit genting tu, dia cakap apa? One fine day bukit ini akan jadi milik aku. Crazy. Now, dia punya keturunan own the bukit genting tu. Siapa kata niaga tepi jalan tak boleh kaya? Samsung. Tahu tak Samsung tu start dengan jual apa? Jual groceries. Jual Maggi pula. Mi. Siapa kata niaga biasa-biasa tak boleh? Sebab tu saya kata, bisnes ni, dia bukan bergantung dengan apa kita jual. Dia bergantung dengan founder tu. Kalau founder tu bagus bisnes tu. Kalau founder tu biasa-biasa, bisnes tu jadi biasa-biasa. Kalau founder jenis banyak fikir kan, kau rasa bisnes kau macam mana? Kalau founder tu batuk, lemah, lembik, kau rasa bisnes tu tiba-tiba laju? Tak mungkin bisnes laju. Founder yang bagus dia tak banyak fikir, dia banyak buat. Ini nak buat fikir. Macam ni lah yang datang training kan. Saya tahu, saya amat yakin berapa ramai orang dia nak belajar dekat Fanny Evo kan. Mastermind Presiden ikut lah kan. Dia tahu aku perlukan benda tu. Tapi dia fikir lagi. Dia ingat fikir boleh selesai masalah dia. Farida, balik seminar tadi 2 hari kita timba ilmu tu kena terus bertindak. Betul, tepat sekali. Tuan, sekarang saya ada 2 pilihan. Teruskan belajar di uni atau saya join Mastermind Fanny Evo. Ahlos, Mastermind Fanny Evo ni bukan kau perlu commit macam universiti tau. Kalau kau masuk Fanny Evo College, ia kena berhenti universiti. Tapi kalau masuk Fanny Evo Business Academy bukan kena datang macam universiti tuan. Boleh faham? Okay? Jadi boleh teruskan dua-dua. Tuan, saya bagi tahu contoh saya berniaga. Pada masa sama saya juga mengajar, training dan sebagainya. Pada masa sama saya juga student ambil doctorate DBA saya. Jadi apa masalah? Boleh belajar, boleh berniaga, boleh mengurus pasukan, boleh mengajar, boleh coach, boleh consult. Apa masalahnya? Siapa yang letak limit? Betul, bisnes ni banyak kena fikir. Dah terjebak rezeki, tak boleh nak ghost time. Just do it. Sendu di mata Tuan Fadi tapi meriah di mata kami. Okay. Thank you Dr. Saya buat bisnes tapi tak ada idea. Saya nak buat bisnes tapi tak ada idea. Jadi affiliate. Haji Samah Bidin, Waalaikumsalam. Saya buat kesihatan, produk mengobati, konsult percuma, bisnes servis produk. Saya buat
Saya buat kesihatan, produk homeopati, konsep percuma, business service ke produk? Produk lah kalau tuan. Alaufa, kalau jual produk, is produk. Berapa persen duit simpanan boleh laburkan untuk beli emas? Saya tak pasti Haji nak buat emas, Haji nak buat apa lagi duit tu. Alright, the fact that investment, apa maksud investment? Kita kena faham dulu apa maksud investment. Investment ni duit yang tak pakai. Bila tak pakai tu baru diinvest. Kalau duit tu nak pakai, jangan pergi invest. Gitu. Itu maksud investment. Duit yang kita tak pakai dan sanggup rugi, tu pergi invest. Kalau inilah duit terakhir saya, janganlah pergi invest, nanti habis duit. Gitu. Okay. Kalau kita memang nak beli, nak guna duit tu, apa hal pergi beli emas ke apa kan? Tapi logik tak? Saya beli emas 999 sebab apa? Sebab duit ni pun tak pakai. Nanti dia value dia turun, baik saya beli emas. Duit tak pakai? Okey. Duit ada 30k, nak settle loan atau melabur Tuan Fadi? Mohon pendapat Tuan. Kau jangan pergi melabur. Jangan pergi melabur. Sebab kalau kau melabur, kau melebur. Alright? Kalau melabur, kau confirm melebur. Sebab apa? Kau melabur, tidak ada ilmu. Settle loan, hidup kau selesai. Tapi, saya punya pandangan, my humble opinion is, kalau tuan ada 30,000, belajar lebih baik. Belajar apa? Belajar tukarkan duit 30 jadi 300, jadi 3 juta ringgit. Mana lagi baik tuan? Tuan settle loan, alright? Tuan melabur yang tuan pun tak tahu ujung pangkal sebab most probably ilmu pun tak ada. Tapi bayangkan tuan guna 30,000 buat pelaburan untuk ilmu. 30 jadi 300, 300 jadi 3 juta. That's the best. Bisnes ada dua jenis, statik dan dinamik. Ya. Bukan saya tak nak ada kelas tuan, tapi saya ada kerja sepenuh masa juga. Tuan, kalau kerja tu, saya bagi tahu simple je. Kalau kerja tu, tuan cuti sehari, boleh jadi kaya tak? Dan kalau tuan minta cuti, kelas kita 2 hari. Kalau tuan pergi kerja 2 hari, boleh jadi kaya tak? Dan kalau tuan cuti 2 hari, jatuh miskin tak? Kalau jawapan dia tidak dan tidak, kenapa teruskan apa yang tuan teruskan sekarang? Cutilah, apa masalahnya? Pergi pun bukan kaya. Minta cuti pun bukan jatuh miskin. Betul tak? Saya pernah datang kursus tuan. Ya, saya masih baru market mouth to mouth but 1-to-1 kids. Tak boleh. Alpha, pergi belajarlah. Kita berniaga, bayangkan nak faham 1 tambah 1 pun pergi belajar. Tiba-tiba berniaga, apa hal kena pergi belajar? Saya cuba je lah dulu. Kaedah cuba jaya. Kan? Itu yang melebur duit tu. Kita pun nampak, pesaing semua ramai kan. Bukan pesaing ramai, kita tak tahu nak handle pesaing. Kan? Betul tak betul? Logik tak? Logik kan? Marketing kami sama je tuan. More syllabus, demand, parent, franchise lah tuan. Saya meniaga nasi lemak pandan tepi jalan. Bagus. Kalau ambil bahagian dalam exhibition, satu cara branding yang baik tak tuan? Doka Shop. Bergantung. Depends. Depends on the crowd. Dan you need to understand. Branding is about habiskan duit. Adakah tuan bersedia jika tidak ada apa-apa return, you just nak orang nampak your brand sahaja? Kalau you memang ada that duit yang tak ada masalah untuk dileburkan, jalan. Salam Tuan Fadi. Sekejap. Ya, apa saja kita hari ini semuanya boleh kaya. Yang penting ada impian dan usaha besar. Salam Tuan Fadi. Kalau dilantik jadi GM tapi finance, kakak manager account pakcik, admin makcik, macam mana? Kalau dilantik jadi GM tapi finance kakak, manager account pakcik, admin, macam mana Kita pertama sekali, apabila kita bekerja dengan adik-beradik, sepupu sepapat, makcik pakcik ni, kita kena jelaskan satu grey area. Melangkah masuk office, saya bos awak, awak anak buah saya. Masuk je office, panggil terus tuan, panggil terus madam, cik puan. Panggilan itu akan terus adakan
satu gap between us. Keluar daripada office, then kita boleh cakap aku kau, tak ada masalah. Tapi dalam office, you need to create that gap. Okay? Langkah pertama lagi berat tuan. Tak adalah langkah pertama berat kalau kau tak tahu apa yang kau, ke mana kau nak melangkah, cara kau nak melangkah. Tapi kalau kau tahu nak melangkah, kau ada ilmu, tak berat. Betul tak? Betul. Itu saja. InsyaAllah. Saya baru baca kat Facebook pasal pelajar yang komplain tu. Puan Sri, soon Dr. Fadi, insyaAllah. Create personal branding dulu baru berniaga atau create sambil start berniaga? Create sambil-sambil. Cuti sehari tak miskin, betul. Create personal branding dulu baru start berniaga atau create? Okay, dah baca, dah jawab kan? Sambil-sambil. Saya buat butik pengantin, saya buat kereta sewa. Patutkah saya fokus satu je? Ya, confirm Siti Amira. Fokus satu. Ada orang ingat buat berniaga banyak, dia banyak duit. Tak. Satu pun kalau betul, banyak gila duit boleh dapat. Masalahnya ilmu tak ada, pergi buat dua. Dia ingat dengan dua banyak duit. Lagi sakit kepala dia. Assalamualaikum Tuan Fadi, nak tanya, saya bekerja government, ada bakery dan bantu suami restoran. Okay, jadi mana satu patut saya pilih? Nak tanya, saya bekerja government, ada bakery. Guys, siapa yang belum pernah datang training kita, nak bantuan, nak consulting kan, cuba cari satu borang kat bawah ni yang boleh isi borang tu. Isi borang tu kalau korang perlukan any bantuan daripada Team Fanivo. Isi, ni saya letak kat bawah tu. Isilah. Nanti konsultan kita hubunglah, berhubungan anda. Mana-mana yang tak pernah datang training ke, pernah datang training ke kan, perlu bantuan tambahan ke, isi kat bawah tu. Untuk business tuition fizikal, pelajar dah penuh. Macam mana nak grow kan? Tak pakai online. Tuan Yusof, bila tuan buat offline, itulah limitation offline. Dia macam kedai makan. Kedai makan nak grow, dia tak boleh grow sebab kursi, meja dia that is the limit. So dia kena buka cawangan baru, dia kena buka kedai baru, atau dia kena extend kedai dia. Jadi kalau tanya saya, kalau tuan punya pelajar tuan buat physical, then one option is tuan kena buka satu lagi. Kalau tak, memang tuan go online. Online is unlimited. Okay. Salam Tuan Fadi, ni Amir dan Shana. Lupa nak cakap tadi, kami nak minta maaf, semua salah. Okay, no problem. Saya doakan insya-Allah haji mabrur. 3 hari lagi nak pergi haji kan? Haji mabrur. Ingat pesan saya tadi. Pergi haji ni kusuk masai. Enjoy pergi haji. Itu pengalaman tu. Allah panggil kita buat haji ni. Haji ni dia bukan sebab kita ada duit kita pergi haji, bukan. Haji bukan sebab kita sihat, bukan. Bukan sebab kita muda, bukan. Haji ni ada satu sebab je kita pergi haji. Sebab Allah panggil. Itu sahaja. Itu what I learn ketika saya, alhamdulillah Allah bagi izin buat haji tahun 2019. 2019 saya buat haji. Alhamdulillah Allah bagi kefahaman tu. Allah bagi saya faham yang adalah cerita dia. Saya tak naklah cerita kat sini yang menyebabkan betul-betul terkesan dalam hidup saya, because what happened ketika saya buat haji masa tu. Allah bukan panggil kita sebab kita kaya, bukan. Berapa ramai orang kaya tak dapat pergi haji. Allah panggil kita bukan sebab kita sihat. Berapa ramai orang tak sihat tapi pergi haji. Dan berapa ramai orang sihat tak pergi haji. Kita pergi haji bukan sebab kita muda, kan? Bukan sebab kita muda. Berapa ramai orang muda tak pergi haji pun, tak ada perasaan pun nak pergi haji. Jadi kenapa pergi haji? Ada satu sebab je. Sebab Allah jemput kita buat haji. Itu saja. Jadi doalah tuan-puan. Siapa nak pergi haji, insya-Allah kita tengok orang pergi haji kan. Doa pergi haji. Saya masa ada satu momen, I still remember. Bila cerita haji ni saya terkesan sikit. Sorry. Boleh saya share sikit, boleh? Minta izin share sikit. Amir dengan Shana nak pergi haji, jadi dia jumpa tadi.
Saya ada satu masa, satu moment tu, I still remember masa tu saya duduk kat rumah sewa. Saya dengan wife saya lah duduk kat rumah sewa tu kan. Lepas tu bisnes saya ada masalah lah, ada masalah. Saya tak ingat lah masalah apa tu, be exact masalah apa. Allah hebat, Allah lalukan kita masalah tu, dan Allah yang keluarkan kita dari masalah sampai kita pun tak ingat masalah tu. Tapi bila kita ada masalah baru, kita pun cuba nak selesai sendiri kan. Padahal Allah tolong kita dulu. Kenapa kita tak minta Allah sekarang? Kan? Jadi masa tu saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya pun doa, ya Allah, aku nak pergi Mekah lah, ya Allah, nak buat haji masa tu. Dan the best part is saya tak register pun lagi tabung haji. Sebab zaman tu saya baru berniaga, duit tak banyak masa tu kan. Saya nak register haji kat tabung haji, saya tak mampu masa tu kan. Kena ada minimum 10,000 kan, barulah dia masuk list kan. Lebih kurang saya lupa lah. Jadi saya doa lah, ya Allah, nak pergi haji. Saya contact lah travel agent kata, awak dah register belum? Oh, baru register. Baru tak boleh, dia kata. Saya doa, ya Allah, nak pergi haji, ya Allah, nak pergi haji, ya Allah. Tahun tu boleh pergi haji? Tak boleh pergi haji. Lepas tu doa lagi. Tapi saya pasang niat. Alhamdulillah, ada satu masa tu kawan antara sahabat baik saya, dia kata, Alhamdulillah saya dapat panggilan haji. Pergi package lah, tapi under tabung haji lah kan. Nanti saya kata, Allah, bestnya dia dapat panggilan haji. Saya doa lah. Tiba-tiba saya dapat sama syarikat travel dengan sahabat saya, cuma beza dia adalah saya visa furoda, dia visa tabung haji. Alhamdulillah kan. Minta lah Allah bagi kan. Nanti Allah datangkan asbab ni miracle. Bila Allah nak bagi kan, dia bagilah asbab pelik-pelik yang kita pun rasa, sampai wife saya masa nak pergi tu berat. Sebab dia kata apa, dia susah nak tinggal anak semua. Saya kata apa, selama ni siapa jaga anak awak? Awak ke Allah jaga? Kan? Hebat Allah, hebat. Bukan saya cakap macam tu, bukan, silap. Itu adalah, yelah, saya pun discuss dengan wife saya. Tapi bukan saya cakap macam tu. Ni antara jemaah haji yang pergi haji masa tu, wife dia tak nak pergi. Nama dia Adira, wife dia Diana. I still remember. Tuan Adira nama dia. Dia pergi haji, wife dia nama Diana. Masa dia nak submit pergi haji, wife dia tak nak pergi. Susah lah, macam-macam lah kan, susah kan. Lepas tu Adira ni, hari terakhir tempoh pendaftaran haji, hari terakhir, dia tanya lagi wife dia. Wife dia tak nak lagi. Dia tanya wife dia kenapa? Sebab nak jaga anak. Jadi dia tanya soalan ni kepada wife dia. Selama ni awak jaga anak ke, atau Allah jaga anak kita? Terus wife dia tersedar, berlari pergi untuk daftar haji. Ngam-ngam sebelum kaunter tutup, pap, dia register haji. Itulah bila Allah datangkan asbab, Allah datangkanlah apa-apa saja asbab kan. Okay, cari crowd atau jualan terus. Ayam, saya tak faham soalan. Tahu lama tak ziaratan? No problem. Saya buat affiliate TikTok, minta 1-2 tips terbaik tuan. Cari affiliate yang ada margin yang baik. Itu tips saya bagi pada Amir. Alright, tak semua barang kita nak jual, kita fokus barang yang ada margin. Saya buat home baking, okey tak kalau tak ada impian nak buka kedai? Tak ada masalah Nisa, tak ada masalah. You buat home baking, you supply kepada orang yang ada kedai. Okay, you supply, you still grow your business without owning a kedai. Salam tuan, macam mana seminar? Okay, Alhamdulillah, seminar okay. Kelas 21-22 Mei dah lepas, next bila tuan? Aduh, Yahoo, apa hal permintaannya? Saya tak tahu, anda boleh isi form dekat bawah. For those yang nak kami consult, bantu, your business, boleh cari satu form dekat bawah tu, warna kuning tu, ada arrow tu, klik kat situ. And then, isilah form kat situ. Nanti kalau ada training next, akan dimaklumkan oleh tim dan pasukan Fani. Okay? Alright? Orang habis barulah. Bila tuan? Bila? Kaya aku. Cerita ramai. Salam tuan. Tuan Fadi, boleh tolong bagi tips untuk saya tengah niaga bisa makan di food court dalam mall? Mad Yin. Food court. Makanan ni again macam biasa lah saya bagi tahu. Kalau makanan ni dia kena rare lah.
Dia kena ada USP lah, made in. Kalau made in jual sama macam orang lain dekat food court tu, itu yang jadi masalah. Tapi kalau made in bagi satu rare, then people will start to go. Rare tu tapi make sure sedap tau. Okay. Assalamualaikum tuan, business Amway apa pendapat tuan? Bagus, tak ada masalah. Business MLM is good. Generally speaking, business MLM bagus. Generally speaking, again saya beritahu, generally speaking, business MLM bagus. Tapi bagus itu ada question mark. Which one is bagus? Business MLM yang pentingkan produk bagus. Yang mana yang tak bagus? Yang pentingkan plan. Dia team dia, leader-leader dia main plan. Okay, join 20,000. Produk buat apa? Produk letak bawah bantal je. Cari orang join plan. Confirm, lingkup je lagi. Bukanlah saya doa, tapi biasa macam tu lah. Saya pun dulu ada pengalaman buat MLM sebagainya. Saya bagi kepada tim saya siap. Saya keluar sebelum MLM tu jatuh lagi. MLM tu, bila saya tengok saya buat MLM, saya pun tengok kaji, ini tak boleh belah ni, confirm jatuh, ikut calculation ni, confirm je lagi. Saya bagi tahu kepada saya punya upline masa tu, kata tak boleh buat macam ni, gini, nanti bisnes kita jam ni, kita dah usaha sungguh-sungguh ni, nanti kalau buat bisnes run up macam mana kan. Tapi dia tak nak dengar. Saya pun okey lah kalau tak nak dengar. Aku dah bagi aku punya insight, my thoughts on this. I believe I want to build something which is boleh bagi manfaat juga, tapi yang boleh bertahan. Then I say goodbye. Lepas tu saya bukan doa lah, lepas 6 bulan ke setahun lepas tu, then tak ada, gone. Tuan, saya niaga sale ada tapi duit tak ada, macam mana? Sebab kau tak ada margin. Tu je Siti Fah. Kau tak ada margin, kau ada sale, kau tak ada margin. Duit masuk, duit keluar. Duit masuk, duit keluar. Why? Sebab kau tak ada margin. Rasa Tuan Fadi terpanggil, rasa kuat betul kena jumpa Tuan dulu sebelum berangkat. InsyaAllah. Nanti Syana dengan Amir doakan saya juga tau. Jangan lupa doakan saya. Macet, Siti Mazura. Beres, set kita. Set. Apa? YB Faisal. Mak Jargon. Macet. Saya nak sangat MM tapi saya risau jika saya agak suruh belajar. Mohon semangat dan inspirasi Tuan. Tuan Yusof, tak payah risau, tak payah takut Tuan. Alamak. Jangan takut Tuan, jangan takut. Bismillah je Tuan, bismillah. Saya dah cakap tadi, bismillah. Buat je Tuan. Malam ni terus Tuan message Tuan. Terus message malam ni. Tuan rasa kan, Tuan rasa yang Tuan fikir sekarang tak berjaya. Betul tak? Yang Tuan fikir sekarang ni, kalau aku tak berjaya. Betul Tuan Yusof? Kalau berjaya macam mana Tuan? Yang Tuan fikir sekarang ni, kalau tak berjaya. Soalan saya, kalau berjaya macam mana? Tak, soalan saya Tuan Yusof, Tuan fikir ilmu Tuan tadika, ilmu Tuan begitu, begini. Soalan saya simple, Tuan takut gagal bila masuk MM. Soalan saya, kalau berjaya macam mana? Soalan saya simple je. Cuba Tuan Yusof jawab, kalau berjaya macam mana? Saya tunggu Tuan Yusof dulu, lepas tu saya cari soalan lain. Saya suka orang yang banyak fikir ni. Memang saya suka. Nanti dia datang balik lah lepas 10 tahun. 10 tahun saya dah umur berapa? Kalau hidup lagi, kalau mati dah, macam mana? Esok pun belum tentu hidup saya ni. Tapi yalah, kita doa lah kan. Dia macam ni lah Allah ikut sangka namanya. Allah bagi tahu. Allah bagi tahu. Bukan saya cakap ni, Allah cakap. Saya tak ada power pun nak janji apa-apa. Kan? Saya boleh bagi tahu I will do my very best. Tapi Allah cakap, Allah ikut sangkaan hambanya. Jadi, bila Allah ikut sangkaan hambanya, kita sangka tak jadi betul, kita sangka jadi pun betul, kita sangka gagal betul, kita sangka berjaya pun betul.
Dua-dua betul. Jadi mana satu sangkaan yang lebih baik? Sangkaan gagal ke sangkaan berjaya? Apalah. Kan? Selalu hidup kita ni yang sabotaj diri sendiri ni siapa? Bukan orang lain. Kita sabotaj. Betul tak? Siapa sabotaj diri sendiri sekarang ni? Cuba tahu siapa sabotaj? Tak ada orang lain lah nak sabotaj. Tak ada orang lain. Diri sendiri je. See? Saya yakin cuma kadang-kadang sangsi dengan sini. Tuan, minta maaf lah saya sebut. Saya kan tadi. Tak. Allah cakap tu, Allah mengikut sangkaan hamba-Ku tu. Maksud apa? Itu paling mudah dah. Allah tak suruh yakin pun. Allah tak suruh yakin pun. Allah suruh sangka baik je. Allah tak suruh yakin. Allah tak suruh yakin dengan diri kau pun. Allah tak suruh yakin dengan diri kau. Allah cakap aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Maksudnya Allah kata apa? Yakin dengan aku. Allah suruh la ilaha illallah. Yakin pada Allah. Bukan yakin pada engkau. Bukan yakin pada engkau. Engkau ni makhluk. Tak ada apa pun. Makhluk ni tanpa izin Allah tak ada benda. Angkat tangan pun tak boleh. Tengok tak boleh. Tak boleh. Kita ni makhluk. Kita makhluk tuan. Kita makhluk. Makhluk langsung tak ada kuasa. Allah ada kuasa. Allah maha kuasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah kata apa? Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Maksudnya apa? Yang kuasa tu Allah. Allah suruh sangka baik je. Allah tak suruh pun kau percaya diri sendiri. Percaya macam mana? Percaya macam mana? Cicak tu nak percaya macam mana pun diri sendiri. Makanan dia benda terbang. Kalau dia percaya diri dia sendiri untuk tangkap benda tu, kan? Dia lompat sana, lompat sini, kau rasa boleh makan makanan terbang? Tak boleh. Allah kata apa? Allah, bayangkan, kalau aku nak suruh kau bayangkan, kita semua ni cicak, jam juga kan? Tapi cuba bayangkan. Kalau kita yakin dengan diri kita sendiri, makanan kita tu makanan terbang tu. Engkau ni jenis melekat dekat dinding, kau boleh terbang. Kau tak boleh terbang. Jadi Allah kata apa? Sangka baik je. Waktu tiba waktu makanan kau, hidangan makanan tu akan datang, kau makan je. To that level. Boleh ke tuan? Boleh ke tuan faham? Minta maaf lah saya sebut macam tu. Minta maaf sangat. Alright? Betul. Mudah je. Allah suruh kita hidup ni mudah. Bayangkan Allah kata apa? Dalam saya bagi tahu tadi. Tadi pun masa saya on the way balik, saya bagi tahu tentang betapa satu masa Nabi Muhammad rasa ditinggalkan. Allah tak kisah pasal Nabi Muhammad. Tak turun wahyu masa tu. Allah turunkan surah Ad-Duha. Allah kata demi waktu duha, kan? Dan demi malam, kan? Sungguhnya aku tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Allah tak tinggal kita. Mana Allah tinggal kita? Kalau bayangkan Allah tinggal kita, tuan-puan. Oi, masak kita. Oh, masak kita. Mati kita kalau Allah tinggal kita. Mana nak dapat rezeki, makanan semua. Allah tak tinggal kita. Cuma tinggal lagi Allah bagi. Kenapa manusia ni sebaik-baik kejadian? Sebab kita boleh buat keputusan. Kita boleh buat keputusan tu. Malaikat, dia tak boleh buat ikut dia. Malaikat boleh ke? Tak boleh. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Nak buat jahat? Boleh. Kau nak buat baik? Boleh. Kau nak jadi munafik? Boleh. Kau nak cakap betul-betul pun boleh. Kau nak buat apa?
Kau nak jadi handsome, boleh. Kau nak jadi buruk, boleh. Kau nak ada bodybuilder, boleh. Kau nak jadi gemuk pun boleh. Semua boleh. Letak pada Allah, letak pada Allah, letak pada Allah. Niaga ni memang tempat untuk kita buat kerja atas iman kita. Niaga ni selain daripada kau dapat duit, adalah tempat untuk test iman kau. Level macam mana? Level kau ni boleh macam mana? Tuan-puan, masalah orang Islam ni bukan masalah Islam atau tidak. Masalah orang Islam adalah masalah beramal dengan agama. Tu masalah orang Islam. Jangan cerita orang yang bukan Islam, cerita orang Islam. Dia Islam tapi dia tidak beramal dengan agama. Inilah masalah dia. Allah dah cakap siap-siap, aku ikut sangkaan hamba-Ku. Oh, tapi tuan, saya ni, apa lagi tapi? Buat je lah. Buat je lah. Boleh? Sahabat kita, apa nama sahabat, tuan? Kan? Tuan apa tadi? Tuan Yusof. Tuan Yusof. Boleh Tuan Yusof, kontak terus malam ni. Jangan tunggu setan tu masuk Tuan Yusof. Jangan tunggu. Tuan Yusof buat malam ni Tuan Yusof. Buat malam ni. Saya pun tak tahu siapa kontak Tuan Yusof. Tuan Yusof ada tak orang yang apa nama? Yang berurusan dengan Tuan Yusof. Malam ni Tuan Yusof. Kontak terus, cakap masuk live Tuan Fadi. Saya bismillah. Saya sangka baik. Jangan sangka tak baik. Jangan kata. Saya selalu cakap, yelah. Kalau tak boleh macam mana? Kalau boleh, faham tak? Cuba. Selalu kan kita kata, kalau tak boleh, kalau begitu, begini. Kalau boleh, macam mana? Itulah dia. Yang semua ni yang live dengan saya ni, siapa yang datang training tu, dia tahulah mastermind. MM tu apa. Yang tak datang, dia tak faham MM tu apa. MM ni mastermind. Mastermind ni kelas setahun belajar dengan Fanny Evo untuk dapat 1 juta pertama dalam bisnes kan. Itu mastermind punya aim. Jadi itulah Tuan Yusof tanya tadi kan. Macam mana fikir banyak? Jangan fikir, bismillah kan. Bismillah, letak. Kita bukan buat kerja tak baik, kita buat kerja baik. Sangka baik lah kan. Kita buat kerja baik. Sangka baik. Sangka baik lah dengan hidup. Bukan dengan mastermind ke apa. Sangka baik dengan hidup. Bismillah. Kalau rasa mastermind tu bagus, jalan. Apa nak fikir? Panjang pula. Tuan share lagi sekali, partner saya dengar juga tentang mastermind. Partner tuan macam mana? Macam ni lah tuan. Tuan kontak dengan kita punya. Macam ni tuan. Jangan banyak cakap tuan. Partner lah apa. Tuan message sekarang boleh tak? Message kita punya consultant. 11.30 dah ni. Tak tahulah dia orang penat dah. Takut tidur. Pergi message je. Jangan fikir. Nanti dia orang lah akan terangkan pada tuan. Okay? Pukon, doakan saya kahwin Sabtu ni. InsyaAllah. Nantikan hujan rezeki luar biasa pada Tuan atau Cik Puan Pukon. InsyaAllah. Husband saya dah join harap dapat Tiffany pun. InsyaAllah. Allah bagi izin lah. Cuma kena belajar betul lah. Tuan ada buat kelas untuk newbie. Newbie ke tak newbie ke, as long as you ada semangat, boleh. InsyaAllah. Funnel produk untuk ayam segar, tuan ada jangan tak? Sebab nak upsell sama je marginnya. Buat package boleh? Bila tuan jual ayam segar, ayam mipi, saya tak tahu tuan jual macam mana. Adakah pergi ke kedai, lepas tu tuan buat package. Saya pergi, biasa beli ayam kan. Siapa buat keputusan nak beli seekor ke, 2 ekor ke, 3 ekor? Siapa buat keputusan? Mestilah saya, orang yang beli. Saya tak pernah jumpa lagi orang meniaga ayam, dia buat package ayam. 3 ekor harga special. Jadi orang datang terus 3 ekor lah. Stop. Tuan Fadi nak tanya, betul ke kita kena keluar daripada comfort zone? Perlu ke? Tak perlu. Kalau ada kita punya strategi.
apa comfort zone kita? Duduk rumah, relax, boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena ada team yang bagus untuk menguruskan syarikat. Tak ada masalah. Tapi of course, carilah comfort zone di dalam bisnes kita. Alright? Biar bisnes kita tu adalah comfort zone kita. Alright? Comfort zone kita tu adalah bisnes kita. Saya, to be honest, comfort zone saya adalah bisnes saya. Saya buat bisnes tu adalah tempat saya dapat my heart and soul. Kan? Sama macam saya borak dengan anda ni, this is my comfort zone. When I do saya boleh tengok orang boleh berubah diri dia tu kan. This is my comfort zone. Bisnes saya, sebab saya tengok orang yang buat bisnes, dia business academy, kita tengok orang berkembang. Saya punya software company, saya tengok orang guna software, dia berkembang, bisnes dia bagus. Saya tengok dekat college, budak-budak yang belajar kat college saya, dia berkembang jadi orang bagus, orang baik. Saya suka. This is my comfort zone. Okay. Siapa-siapa yang baru first time join kan, thank you so much guys. Thank you so much yang baru join. Siapa-siapa yang perlukan consultation from team Fanivo, boleh isi form tu dekat bawah. Okay, form di bawah insyaAllah. MLM close sebab company overweight, betul. Tuan ada doa apa? Kulah Shana, amin, doa yang terbaik lah insyaAllah. Macam mana nak maintain good margin? Definitely nak maintain good margin, choose your customer wisely. Itu salah satu lah. Bila you have a good paying customer, dan customer pula adalah customer yang berduit, so definitely you tak perlu slash your margin. Tapi kalau you main dengan market yang bawah, maka you need to always slash margin, slash harga, and it will affect your margin. Okay. Saya see insyaAllah. Bismillah. Saya di offer naik pangkat, tapi dalam masa sama saya dah rasa untuk berhenti berniaga. Niaga ni sekali lagi saya beritahu bukan untuk semua orang. Tambah income untuk semua orang, berniaga bukan untuk semua orang. Faham Jadi kalau you naik pangkat, boleh je buat berniaga part time, tak masalah. Sebab niaga ni banyak benda kena fikir tau. Dia bukan fikir berniaga ni sedap je, tak. Kena fikir pasal orang. Kita sendiri pun tak boleh nak urus diri kita sendiri. Kita pun tak boleh suruh diri kita semangat. Kita nak suruh orang lain semangat. Salam lah. Niaga ni bukan cerita urus kita tau. Niaga ni bukan aku. Dia jadi kita. Niaga ni bukan aku, dia jadi kita. Tambah income, it's all about you. Diri you sendiri. Kan? Nak buat live, buat live. Nak buat content affiliate, beg kuning, buat beg kuning. Tak nak buat hari ni, tak nak buat. Macam tu lah. Sebab aku. Tapi kalau kita, kepala otak dia nak bayar gaji lagi, nak fikir orang tak perform lagi kan. Kucing dia mati pun kita kena fikir. Mak dia sakit pun kita kena fikir. Betul tak? Mak dia sakit tak boleh datang kerja. Kucing dia mati, dia down. Gaji tetap kena jalan. Betul tak? Gaji jalan, kucing kau mati, kan? Gaji kau tak boleh mati. Macam mana tu? Kucing kau mati, siut. Kucing je. Lambat tu berjalan. Kau cari je lah kucing ganti. Betul tak? Cari je kucing ganti. Tapi tak boleh tuan. Itu kucing kesayangan saya. Berapa lama je kau sedih? Seminggu, 2 minggu kau dah lupa dah. I still remember bulan lepas. Kucing yang lama dengan kita orang tu, saya pergi hantar dekat vet untuk apa benda lah dia buat operation kan.
dia nak mandulkan lah kucing tu kan. Kucing tu bergenerasi dah duduk. Jadi dia duduk kat rumah. Saya pergi hantar lah. Pergi hantar, tiba doktor kata dalam dia ada apa benda lah sakit dalaman wanita lah kan. Apa benda lah berdarah dalam nanah apa benda lah kan. Lepas tu nak buang. Bagi tahu saya. Doktor bagi tahu saya. Buang lah. Saya kata buang. Boleh. Buang dia punya rahim. Buang lah. Okay, buang. Tiba-tiba dia kata tak berapa sihat. Tiba mati. Oi, saya punya sedih tu. Lain macam punya sedih kan. Tapi 2 minggu lah. Seminggu tak sampai. Saya pergi ambil dalam freezer, bawa balik rumah. Tanam dia di tempat yang paling cantik dalam halaman rumah. Sebab dia bersama dengan kita. Dia hiburkan anak-anak saya. Kan? Ganti balik. Saya balik pergi dia punya klinik. Nampak kucing. Comelnya kucing ni. Teringat kucing lama. Ambil bawa balik. Dah bertambah kucing. Itu ingat nak kurang kucing. Tuan Fadi, saya baru join multi-level marketing, jual produk sunnah. Advice sikit. Kalau dia... Berapa kali saya nak jawab soalan MLM. Banyak kali malam ni. Kalau dia pentingkan produk, bagus. Kalau dia pentingkan plan, get out awal-awal. Kenapa panggil Yusuf? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh panggil Yusuf? Kan? InsyaAllah. Kenapa Tuan Azizi gelak? Apa yang membuatkan Tuan bergelak sakan Tuan? Waalaikumsalam, nightmare. Awal-awal dah nightmare kau ni. Macam mana marketing untuk gula-gula? Macam mana marketing untuk gula-gula? Apa maksud untuk gula-gula? Apa maksud marketing untuk gula-gula? Kenapa panggil Yusuf gelaran Tuan? Ada sebab ke walaupun dia muda? Kenapa panggil Yusuf gelaran Tuan? Ada sebab ke walaupun dia muda? Maksudnya saya bercakap dengan dia, saya panggil dia Tuan. Tuan Yusuf. Macam tu. Betul ke Tuan maksudkan macam tu? Tak. Cikgu saya ajar saya, hormat orang, baru orang hormat kita. Kalau kita tak hormat orang, macam mana kita nak expect orang hormat kita? Dan cikgu saya ajar, itu lama lah masa saya awal-awal kan. Kalau orang tu ada gelaran Datuk, Tan Sri, panggil dengan nama gelaran dia. Tapi kalau Yusuf, dia tak ada gelaran. Tapi which one is more polite? Panggil nama dengan ada perkataan Tuan kat depan. Kan? So panggil Tuan. Apa? Tak ada masalah. Okay. Gula-gula cara jualan yang lebih menarik. Tuan berniaga apa sebenarnya Tuan? Gula-gula macam mana? Apa maksud Tuan gula-gula? Gula-gula. Saya boleh je gula-gula. Tapi saya akan jadi peluru tabur. Saya tak tahu Tuan berniaga apa. Cuba bagi tahu berniaga apa, insyaAllah. Saya boleh bagi gula-gula tu sikit malam ni. Biar kasih manis. Bang, saya berniaga kongsi bertiga. Tapi upah 1 orang untuk jaga stall. Okey ke Tuan? Dia bukan isu kongsi 3. Dia gaji. Bila Tuan berniaga, ambil gaji dengan syarikat. Jadi gaji tu bukan bahagi 3 tau. Setiap orang bagi gaji. The rest tinggal dalam company. Okay? Kami bertiga tiada stall. Okey ke Tuan? Saya tak tahu Tuan berniaga apa. Upah satu jaga stall. Tapi upah 1 orang tu jaga stall. Okey ke Tuan? Sama. Jawapan saya sama. So Tuan bukan isu tu. Jangan bahagi 3 Tuan. Ambil gaji. Dengar ya tuan-tuan, ambil gaji. Ambil gaji. Okay, ambil gaji. So bila kita ambil gaji, okay, bila kita ambil gaji, remaining baki tu tinggal dalam syarikat kita. Baru syarikat boleh berkembang. Okay. Salam Sifu baru up Presiden petang tadi. InsyaAllah kalau Presiden nanti ada sesi consulting, InsyaAllah boleh jumpa nanti. InsyaAllah. Tahniah tuan, tahniah buat keputusan berani luar biasa. Okay.
Saya jual gula-gula coklat Nise Terengganu. Nama di Terengganu. Oh, okay. So, apa gula-gula? Gula-gula cara jualan. Oh. Thank you Ijmal bagi cap. Nak jual gula-gula, tuan, gula-gula yang macam mana, tuan? Gula-gula, gula ling kau, gula-gula gapo? Coklat Nise, coklat Nise kan coklat Nise. Siapa pelanggan, tuan? Dah ngantuk dah saya ni. Wah. Siapa pelanggan, tuan? Dia bukan isu cara nak jual. Bila kita nak marketing, benda pertama untuk marketing, untuk jual barang marketing ni, untuk orang nampak, kita bukan cara jual semua, bukan. Dia kena kenal siapa pelanggan dan target market. Bila kita tahu siapa pelanggan dan target market, maka mudah untuk kita plan kita punya marketing. Okay? Akil, tuan boleh share culture yang memang best di Funny Evo. Bagi tips tuan untuk create culture yang power. Apa maksud culture? Culture ni adalah benda yang dibuat-buat. Culture adalah benda yang dibuat berulang-ulang kali sampai kita rasa itu kalau tak ada jadi benda pelik. That is culture lah. So, macam mana nak develop culture? Kena buat hari-hari lah. Macam contoh dekat Funny Evo, kita baca Asmaul Husna, doa-duha. Alright, kita buat cheer kita lawan top, lawan. That's it. That is our culture. Alright, and then ada stand up meeting. Okay? So, dia kena buat hari-hari. Culture ni. Dia sudah pasti bermula dengan siapa? Bermula daripada kita. Macam mana nak ambil gaji as founder? Ambil je lah, tak ada masalah. Founder tu bukan gaji as founder. Founder juga adalah pekerja syarikat dia. Saya kerja dengan company saya. Saya ambil gaji. Sampai hari ni saya ambil gaji. Sama macam orang lain. Okay? Saya pun ambil gaji. Sama macam orang lain. Jadi, tak ada istilah berapa founder. Tak, founder juga bekerja. So, rate gaji bergantung tengok kesihatan syarikat kita. Kalau syarikat kita bagus, boleh. Itu satu cara. Nombor dua adalah ada founder yang dia tetapkan nak tinggi gaji dia. Cuma dia ambil rendah untuk cukai jadi rendah. Cukai personal tu jadi rendah bila kita ambil gaji kecil kan. Jadi semua benda claim dekat syarikat dan kat mana yang dia betul claim. Katakanlah dia nak ambil, katakanlah 20,000 sebulan gaji. Boleh dapat 20,000? Tak boleh. Sebab kalau dia ambil 20, nanti cukai dia punya personal tax tu jadi tinggi. Kan? Jadi apa yang dia buat adalah dia ambil gaji sikit je. Cukup-cukup makan. Berapa? 3,500, 4,000 je. Gaji sebagai CEO company dia founder dia ambil 4,000 je. Orang pun pelik. Apa hal kau ambil 4,000 kan? Sebab apa? Sebab lagi 16,000 tu dia akan ambil sebagai dividen. Nisa teringat nak join business coaching ni tapi belum ada bajet kat arah tu, modal pun balik-balik terguna pakai. Sebab tu kau kena coaching Nisa. Nisa nak tunggu modal ada, tak ada sampai bila-bila. Macam mana nak ada modal? Itu kena belajar. Belajar, coaching, mentoring. Boleh faham? Sebab apa kita masuk belajar? Sebab kita nak keluar daripada berpusing-pusing tu. Sebab kita duk guna apa yang kita rasa betul, itulah akhirnya pusing-pusing. Kalau kita tahu nak buat macam mana, lama dah. Sebab kita nak keluar daripada masalah sales yang tak ada. Faham? Jadi kau nak tunggu duit ada, memang takkan ada. Sebab dia bukan keperluan. Pelanggan saya biasanya orang dewasa. Yelah, orang dewasa tu orang macam mana yang beli barang tuan? Maaf tuan, tips cakap dengan orang jawatan besar. Jangan berharap pada dia. Itu je. Panji dan semua orang, bila anda bercakap dengan orang yang ada jawatan besar, jangan berharap pada dia. Harap pada Allah. Bila anda berharap pada dia, anda jadi rasa takut. Anda akan rasa macam dia power, dia besar, dia jawatan tinggi, dia. Tapi kalau anda harap pada Allah, dia jadi kecil. Dia manusia juga. Yang kita takut Allah, bukan takut orang.
Yang kita berharap Allah, bukan harap asbab. Macam tu. Macam nak bawa staff sedari dengan misi visi? Cakap hari-hari. Kalau ada misi visi tidak dicakap. Cuba saya kata, okey, cuba baca apa? Apa nama tu? Alah, lupa dah. Kita punya up. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami. Tak ingat dah. Tapi ingat tak benda tu masa kecil? Ingat kan? Sampai tu je ingat. Tapi kalau bagi sikit lagi, boleh ingat tu sampai habis tu. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami. Rukun negara, betul. Alamak, aku punya rukun negara lupa. Ke sebab malam Ke sebab malam. Dah penat dah, sehari training, 2 hari training. Tadi pun ada kelas. Betul. Bahawasanya kami berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Berapa puluh tahun aku tak baca tu. Kenapa kita boleh baca rukun negara? Sebab kita ulang-ulang. Jadi misi visi company, macam mana tim nak tahu kalau tak ulang? Ulang, hari-hari ulang, cakap lagi. Dah kalau setiap morning meeting kau cakap apa kita punya misi visi, dia tahu tak? Dia tahu lah. Tu sebab kena belajar. Ilmu ni benda kecil je, benda basic. Tapi kalau benda basic tak boleh, macam mana nak build business? Love spark. Allah yang lagi hebat kan. Kita ni yang kita ingat sebab Allah bagi ingat. Cuba Allah kata tak payahlah ingat, tak ingat juga. Siapa join tadi? Korang tak tidur lagi ke? Yang join training ni. Perlu buat morning meeting setiap hari atau boleh sana? Tak boleh. Culture hari-hari. Mana ada culture buat selang sehari? Hari-hari. Tuan minta pendapat mana lebih okey antara rent property atau insurans. Seorang suri rumah, anak 3. Mana yang boleh buat duit? Itu terbaik. Mana-mana yang tak boleh buat duit, itu tak terbaik. Dah masuk dalam otak, susah nak lelap ni. On the way balik Pasir Gudang tuan, doakan sama-sama insyaAllah. Jalan elok Tuan, staff saya semua work from home, flexible time, ada event baru turun. Okay, perlu buat morning meeting setiap hari? Boleh, buat online lah. Buat online. Morning meeting online.
Apa masalah dia? Mana meeting online? Tiap hari pukul 9 semua masuk Zoom. Lagi mudah. Dah pukul 12 ni. Kita kena tidur nanti pagi esok tak boleh bangun. Kita semua bangun tahajud Make sure bangun tahajud Korang sembang bisnes, konon-konon hustle. Macam ni lah. Saya tak berapa percaya dengan hustle tau. Saya tak percaya hustle ni tidur sampai malam. Konon-konon kerja kuat. Tak. Kita kena kerja. Malam ni Allah cerita untuk rehat. Jadi rehat malam. Bangun awal. Minta dengan Allah supaya Allah mudahkan hari kita. Apa beza dia? Satu ayam liar, satu ayam jinak. Ayam liar ni kalau dia nak makan, tuan dia buat apa? Ambil segenggam makanan, dia baling. Ayam liar tu lari sana, lari sini just untuk makan dan kenyang. Ayam jinak, tuan dia letak dekat tangan, dia pun masuk patuk. Tup. Dua-dua kenyang. Tapi yang ni kenyang dalam keadaan tenang, yang ni kenyang dalam keadaan penat. So, mana satu nak jadi? Ayam mana anda rasa best? Mestilah ayam jinak. Betul tak? So, itulah perumpamaan manusia. Perumpamaan manusia yang jenis yang liar ni. Allah bagi rezeki tapi penat lah. Dia pergi sana, pergi sini kan. Tapi yang jinak macam mana? Allah bagi rezeki juga. Kenyang juga. Macam mana? Jinak. Minta dengan Allah. Kan? Bangun pagi. Itulah dia. Okay? Alright? Briefing pagi insyaAllah. Okay lah guys. Dah pukul 12. Minta izin untuk kita semua berehat dulu. Thank you so much for those yang memberi kepercayaan. Thank you. Thank you bagi. Terima kasih kepada yang bagi kepercayaan datang ke kita punya event Amazing Founder Grow Business Lebih Laju 2 hari. Alhamdulillah. Tak sabar untuk jumpa anda dekat Mastermind dan Presiden pula. Looking forward. Dan for those yang masih berfikir-fikir untuk belajar dekat Business Academy Funding Evo kan, selama setahun Mastermind ke Presiden ke, jangan fikir tak boleh. Kalau datang je fikiran tak boleh tu, cuba tanya terus dalam otak, kalau boleh macam mana? Kan? Kalau boleh macam mana? Jangan kata tak jadi. Cuba tanya, kalau jadi macam mana? Gitu. The way kita twist our punya pemikiran kan. Kalau jadi macam mana? Okay? Alright? InsyaAllah. Dengan izin Allah. Berbaloi dari Singapura ke event. Alhamdulillah. Dah sampai Singapura belum? Dah sampai Singapura? Ke duduk kat Malaysia lagi? Alhamdulillah. Teknologi ayam tu merubah hidup saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Allah bagi izin. Allah nak bagi tuan faham. Jadi Allah ajarkan ayat itu kepada guru saya. Dan guru saya bagi tahu kepada saya. Dia bagi nasihat kepada saya. Jadi saya bagi kepada tuan. Hakikatnya adalah Allah nak bagi kepada tuan. Saya asbab saja. InsyaAllah saya cuba if ada masa masuk kelas ni nanti. InsyaAllah. Oh, ke Penang, Bayu Bendang. InsyaAllah. Bawa kereta elok-elok. Mana yang tengah balik baru lepas macap, bawa kereta elok-elok. InsyaAllah kita drive elok-elok malam ni. Kalau ngantuk berhenti. Jangan paksa. Okay, saya doa semua murah rezeki, semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Kalau perlu any bantuan daripada Funivo, you can always contact us. Isi je form dekat bawah tu. Nampak tak form dekat bawah tu? Ada form last lah before saya habis. Ada form dekat bawah ni. You can always contact me, message isi form dulu, and then our consultant will consult you lah, insyaAllah. Okay, alright. Ingat, last but not least, yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Ingat, nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh, insyaAllah. Pagi. Thank you so much guys. Assalamualaikum.